Hi and welcome back to our educators. Okay, so untuk hari ni saya dapat satu request daripada seorang student. Dia kata, "Cikgu, tolong buat perbincangan untuk uji Kendiri 3.2 dengan segera. Kami sekarang tengah study benda itu kat sekolah tapi tak faham." So when dia minta macam tu, saya kena fulfill lah. So sekarang saya nak fulfillkan dia punya request dengan membincangkan uji Kendiri 3.2 yang ini. Okay, fine. So ada 7 soalan. So I will try my level best to bincang semua 7 soalan dalam this video. Okay, so video ni memang akan panjang lah. Memang akan panjang, I know. But tak apa, it's a learning process. So let's say you feel very long, you boleh tengok dari soalan 1 sampai 4 untuk hari pertama. Hari kedua you boleh tengok daripada 5 sampai 7. You tak akan feel very burden lah. Okay, so saya mulakan dengan soalan nombor 1. Okay, so soalan nombor 1 kata, okay, hitungkan gisim molar bagi setiap bahan berikut. Okay, when I talk about gisim molar kan, ramai student saya dia confused. Dia kata, "Cikgu, macam mana nak bezakan gisim molar?" In English, molar mass. Okay, macam mana nak bezakan gisim molar tu dengan gisim atom relatif ke, atau gisim formula relatif ke, atau gisim molecule relatif ke? In English, teacher how to differentiate molar mass with the atomic relative mass, molecular relative mass and formula relative mass, I guess. Okay, so dia tanya, so ingat your molar mass and that three figures, the relative, all ingat, for whatever start with relative ke, habis dengan relative ke, ada perkataan relative ke, dia tak ada unit. Okay, gisim molar yang habis dengan molar ada unit. This how I remember. I remember word belakang tu. Kalau relative, no unit. Okay, railway, dia macam tak ada penghujung tau. Dia memang tak ada unit. Okay, no unit. Molar ini dia ada unit. Okay, molar ini M kat depan macam mass. Mass kan ada unit kan, gisim. Sama juga. Okay, so ingat macam tu. Relative tak ada unit, molar ada unit. Tu je beza dia. Tapi dari segi nilai sama ke? Yes, sama. Let's say lah benda itu adalah sejenis atom. So itu adalah gisim atom relatif kan. Okay, so let's say lah gisim atom relatif dia 3. So kalau molar mass, gisim molar, kita akan tulis dia sebagai 3 gram per mol. Itu je beza dia. Nilai akan sama, just beza dia ada unit ke tak ada unit. Itu sahaja. Okay, so go for number 1. A. 1A. You ada logam plumbum. Okay, you ada apa? Logam plumbum. Okay, apakah gisim atom relatif bagi logam plumbum? Tengok kat sini. 207. Kat sini ada plumbum sahaja. So tulislah 207. Tapi dia minta apa? Gisim molar. Again, dia minta apa? Gisim molar. Kalau dia minta gisim molar, maksudnya dia ada unit ke tak ada unit? Ada unit. So unit dia adalah gram per mol. Inilah unit dia. Okay, inilah unit dia. Tak ada unit lain untuk gisim molar. Let's say dia tanya, bagi tahu gisim atom relatif saja. Yang ini plumbum ni dia tak ada gisim molecular relatif ke formula relatif. Kenapa? Sebab plumbum itself kat sini dia bukan dalam bentuk molekul dan dia bukan dalam bentuk ion. So dia mestilah gisim atom relatif. So kalau dia tanya gisim atom relatif dia berapa? 207. Okay, jangan risau, you tak perlu hafal pun benda ni. Dia akan come in your exam. Dia akan diberi setiap gisim atom relatif. You just tahu cara penggunaan saja, enough. Okay, then for B, chloroform. You ada chloroform CH3Cl3. Every single unsur dia ada dia punya nilai dia sendiri kan. Okay, so C1. So C ada 1 saja. So gisim dia adalah 12. Dan H ada 1 saja. So ada 1. Dan Cl ada 3 kat bawah. So maksudnya ada 3 Cl. So 3 darab dengan 35.5. Kenapa? Sebab 1 Cl 35.5. Saya ada 3 Cl. Okay, so apakah nilai yang you dapat adalah X. So kiralah you punya X itu. Okay, so press your calculator. 12 tambah 1 tambah 3 darab 35.5. So you akan dapat jawapan akhir sebagai 119.5 gram per mol. Okay, so ini adalah jawapan akhir you. So the simple case is jawapan akhir dia 119.5. Itu adalah gisim formula relative, gisim molecule relative dia sebab dia molekul. Okay, dia bukan ion. By time you dah tahu cara nak bezakan atom, ion dan molekul. Kalau tak tahu, pergi channel saya, tengok playlist untuk bab 2, 2.1. Saya ada bagi tahu tips cara nak bezakan atom, molekul dan ion. Kalau dalam formula dia semua bukan logam, dia adalah molekul.
Kalau logam dan bukan logam itu adalah ion. Saya dah beritahu kat sini, you boleh try to apply dia ke mana-mana. Okey. Macam mana kenal pasti dia logam ke bukan logam? Tengok jadual berkala unsur. Okey. Then natrium nitrat. Okey, saya nak tanya, natrium nitrat ni dia molekul ke ion? Ni yang ramai confuse. Okey, natrium adalah logam. Nitrat adalah bukan logam. N pun bukan logam. O pun bukan logam. So dia combination antara logam dan bukan logam. Betul? So dia adalah ion. Okay. So dia adalah ion tapi saya nak dia punya GC molar kan. So kira lah Na dia adalah 23. N sahaja. N sahaja kat sini nitrogen 14. Dan oksigen ada 3. Sebab bawah dia ada 3. So 3 darab 6. 16 sama dengan X. So you punya X adalah, press your calculator lah, 23 tambah 14 tambah 3 darab 16. So you dapat 85 gram per mol. So inilah jawapan akhir you. Okay, 85. Jangan lupa unit akhir dia, which is gram per mol. Okay, then ferrum 3 oksida. Sama juga soalan saya. Adakah ini atom? Obviously tak lah, sebab dia ada more than one capital letter. Adakah ini molekul? Tak juga, sebab ferrum 3 adalah ion. Oksida, O adalah ferrum ni dia adalah logam. O ni bukan logam. So combination logam dan bukan logam adalah ion. Okay, ferrum 2, apakah nilai dia? Ferrum 3. Tapi cuba tengok ferrum 3 ni ada berapa? You ada 2. Nampak tak subscribe tu? Subscribe kena included So 2 darab 56 tambah oksigen 3 darab 16. Okay, sebab oksigen adalah 16. Okay, so sama dengan X. So X you adalah, press your calculator, 2 darab 56 tambah 3 darab 16. So you akan dapat 160 gram per mol. Okay, so ini adalah jawapan akhir you. Okay, so dapatlah you punya GSM molar untuk setiap satu bahan berikut. So pengiraan dia sangat senang saja. You just kena guna balik nilai-nilai yang dia bagi itu untuk buat pengiraan. Let's say you tak faham, you tak clear mana-mana, you boleh tengok video GSM molar yang saya kira awal-awal tu, yang saya kira GSM atom relative semua-semua tu you boleh buat, boleh tengok, boleh do it again untuk your understanding. You can get better understanding, trust me. Okay, trust the process. Alright. Okay, so sekarang you boleh pause video dahulu. Saya suggest you untuk pause video and buat dulu soalan nombor 2, then tengok my explanation. Okay, saya nak teruskanlah untuk explain. So soalan dia adalah hitungkan bilangan molekul. Okay, highlight bilangan molekul yang terdapat dalam 8 mol air. Okay, before you masuk soalan kan, I nak tanya dia, I nak tanya you. Okay, 8 mol air kan, apa formula air? H2O. You kena tahu formula ni dahulu. Okay, so after that you kena fikir apa? You kena fikir formula mana yang you nak guna. So when you fikir balik, you ada 3 formula, betul? You punya formula pertama adalah bilangan mol. Okay, tak apalah, saya tunjuk kan. Daripada asyik aku yang explain, aku tunjuk je lah kali ni. Pandai-pandai lah korang hadam. Okay, mana? Ni untuk gas. Actually I dah buat dah the whole latihan. That's why I say you can see my channel memang dah lengkap lah for now untuk form 4. Okay, you punya first formula adalah yang ini. Okay, take note, ini adalah you punya first formula. Okay, tak apa, nak tak nak I kena salin juga the formula. Okay, I salin lah. Okay, so I salin bilangan mol. Okay, N sama dengan bilangan zarah over Na, which is pemala Avogadro. Okay, over Na. Actually by time when you dah mula attempt this latihan, you dah kena faham that you dah belajar benda-benda ni kat basic. So you tak perlulah untuk tunggu formula mana nak guna semua tu. But tak apalah, I nak tunjuk juga because like I know not all of us pandai, so tak apalah. Okay, and you have your second formula yang ini. Okay, bilangan mol N sama dengan GSM dalam gram per dengan GSM molar. Okay, oops.
Okay, sorry, ada masalah teknikal tadi. Okay, per dengan gisim molar. So gisim molar you adalah gram per mole. Ni dia fix tau, gisim molar you. And you ada another one formula which is yang ini. Manakah dia? Yang ini. Okay, pink ini. Okay, so bilangan mole N sama dengan isi padu gas over isi padu molar. Okay, so dah saya kan tiga-tiga formula. Okay, so ni step pertama saya. Saya biasa kalau buat soalan pasal mol-mol ni, I like to salin dulu the formula. Okay, lepas dah salin, baru I fikir. Okay, bilangan molekul, boleh ke guna formula nombor 3 ini? Ada tak apa-apa berkaitan dengan isi padu? No, saya ada bilangan mol je, isi padu gas pun tak ada, isi padu molar pun tak ada. So tak logik, tak boleh guna. Okay, padam. Buang. Tak nak. Okay, jom tengok formula kedua. Gisim, adakah something like gisim? Tak ada pun. 8 mol ni bilangan mol, padam juga. So, yang tinggal adalah yang ini. So, nak tak nak you kena guna yang ini juga. Faham? Okay, itu satu. Yang kedua, you can ask me, cikgu, kenapa you say that writing this formula is sangat penting? Walaupun bendanya simple je, I boleh ingat. Okay, ingat awak, kita ni bukan not super genius. So always when you write back the formula, you akan teringat. So cara saya hafal formula, tak kisahlah untuk chemistry ke maths ke dulu, memang I like to write it for many times, baru I akan buat. That's why my chemistry, mana-mana formula pun I boleh ingat. Kenapa? Sebab I write it a lot of times. When you keep on tulis benda itu, memang you boleh ingat untuk jangka masa lama. In other words, boleh kata it will store in your long time memory. Okay, so itu yang saya buat biasanya untuk nak ingat semua formula kimia ini. Dapat ke? So lepas ni jangan pula student tanya kat saya, cikgu macam mana cikgu ingat semua formula Memang saya takkan jawab dah, sebab saya dah jawab banyak kali dah berbuih dah my mulut menjawab soalan ini. Okay, so bilangan mol air saya ada ke? Yes, ada. Berapa mol? 8 mol. Oops, kejap Okay, 8 mol. Okay, bilangan zarah I don't know, but I know pemalar Avogadro. Betul? Pemalar Avogadro saya nilai dia memang constant. Okay, sabar dulu. Jangan terkejut. Dia kata, cikgu, kenapa dia kata bilangan mol? Kenapa dia kata molekul semua? Jangan risau, sabar. Okay, pemalar Avogadro adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 mol negatif 1. Manakah saya dapat ni? Ni, kat sini. Okay, so sekarang dia kata bilangan molekul. Kat sini ada bilangan zarah. Macam mana cikgu? Awak kena ingat satu benda je. Okay, you punya air H2O kan? H pun bukan logam, O pun bukan logam. Betul? So dia adalah molekul. Kan saya ceritakan macam mana kita identify molekul. Kalau kita ada dua-dua bukan logam, tengok jawapan berkala. Hidrogen you pun bukan logam, oksigen you pun bukan logam. So dah nama pun bukan logam, semestinya dia molekul lah. That's why dia kata bilangan molekul. Sebab itulah zarah ni terbagi kepada 3. Atom, molekul, ion. Faham? So kita tengoklah kita punya bahan tu macam mana. So sometimes kita dapat atom, sometimes kita dapat molekul, sometimes kita dapat ion. Okay, so semua ini just you kena faham konsep atom, ion, molekul. You dapat konsep itu, memang you boleh buat. So darab dah silang. Okay, you bawalah 6.02 ke belah sana. So 8 mol darab 6.02 darab 10 kuasa 23 mol negatif 1 sama dengan bilangan zarah. Sorry for the noise just now. Okay, ada gangguan sikit. Okay, bilangan zarah. Tapi you tahu kan bilangan zarah saya ni zarah apa? Zarah molekul air. So mol dengan mol akan cancel. Kenapa? Sebab kat sini ini mol sahaja. This side kan dia mol negatif 1 kan. So dia kiranya 1 per mol. Maksud mol negatif 1 ni adalah mol tu duduk kat bawah sebagai penyebut dalam pecahan. Faham? Kenapa 1? Sebab nilai yang paling kecil adalah 1. Okay, this is your index. You belajar benda ni kat index matematik. So bolehlah cut kan sebagai opposite side. So tu yang saya buat kat atas pun. So mol dengan mol saya cut.
So selebihnya 8 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. So you akan habis dengan 4.816 darab 10 kuasa 23 bilangan zarah. Yang ini tak ada unit. Jangan gatal-gatal nak tulis mol sebab you yang cancel mol. Kan? You dah cancel mol, mana you boleh kata unit dia mol end of the day. Ingat bilangan zarah tak ada unit. Okey, bilangan zarah yang tak kisah dia atom ke molekul ke ion, dia memang tak ada unit. Okey, jawapan dia memang tu sahaja. Okey, itu satu soalan daripada student. Another one, soalan dia akan tanya, cikgu ni nak bagi berapa tempat perpuluhan? Okey, you press your calculator. Let's say you dapat jawapan yang sangat panjang, banyak perpuluhan, you ambil 2 tempat. Macam yang ni saya press calculator pun dia memang keluar 4.816 dan 10 kuasa 23 terus. Maksudnya dia memang dah fix dah keluar dengan 3 decimal point. So I tulis je semua tu. Let's say you tak nak tulis 4.816, yang tulis 4.82 dan 10 kuasa 23 pun acceptable juga. Jangan ambil satu tempat perpuluhan sahaja. Ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 decimal point. Lepas titik ada 2 nilai ataupun 3 nilai, better lah. Okey. So dah settle untuk nombor 2, so kita masuk untuk nombor 3. Okey. So nombor 3 kat sini. Okey. Berapakah gisim bagi 0.5 mol amonia? Dia dah bagi formula. Ingat untuk bab ini kalau tak ada formula benda tu susah nak buat. So at least you kena ingat formula dia ataupun you kena hafal dia punya formula cation and ion yang you akan belajar in the next subtopic. Okay. So untuk sekarang dia dah bagilah semua formula. Okay, dia suruh cari gisim. Dah dia kata gisim, gunalah formula gisim. Okay, apakah formula gisim? Kan you belajar bilangan mol sama dengan gisim per dengan gisim molar. Betul tak? Okey. So, bilangan mol you berapa? Bilangan mol you adalah 0.5 mol. Okey. Gisim you nak cari, tulis je gisim. Okey. Gisim molar untuk amonia tak diberi. So, carilah. Okey, amonia ada berapa N? 1N. So, 14 tambah. Okey, ada berapa hidrogen? 3 hidrogen. 1 hidrogen gisim dia adalah 1. So 3 darab 1. Unit dia gram per mol. Settlekan lah. Buatlah cross multiplication. 2 ni akan darab. Kenapa? Sebab bahagi saya nak cari gisim. So saya tukarlah tempat dia. So you akan dapat macam ni. 0.5 mol darab 17 gram per mol. Negatif 1. Ni lah sama dengan gisim dia. Okay, so mol dengan mol kat sini pun boleh cut. Kenapa? Sebab mol satu kat atas, mol lain satu kat bawah. Dia sebenarnya 17 gram per mol ni dia macam ni tau susunan dia. 17 gram per mol darab dengan 0.5 mol. Mol ni kat atas, mol ni kat bawah. So boleh cut lah. Okay, that's the concept there. Okay, konsep matematik lah. So 0.5 darab 17. That's why dia orang kata lah, pelajar yang nak masuk kelas sains kalau boleh, normal maths dia kena A solid. Okay, baru dia boleh survive kat kelas sains. Faham? Kalau tak dapat A solid pun, at least kalau you ada effort nak dapat belajar, you still can survive. Jangan risau. Okay, so jawapan akhir you gisim adalah 8.5 gram. So inilah jawapan akhir you. Okay, 8.5. So settle lah. Cikgu, kenapa satu tempat perpuluhan je? Cikgu kan kata 2, letaklah 8.50 gram. Acceptable juga. In this case, saya press calculator pun saya dapat 8.5 je. Saya tak dapat apa-apa nombor pun belakang 5 tu. That's why saya tulis 8.5 je tadi. Okay, let's say nak bagi stick to 2 decimal point, letak je kosong kat belakang. So dah dikira 2 tempat perpuluhan. Still betul juga. Okay, then number 4. Okay, number 4 somewhere kat sini lah. Okay, so berapakah bilangan mol unit K2O? Okay, mol unit ini term yang kita akan guna untuk ion sahaja. K2O ni ion ke tak? Yes, ion sebab K ni kalium ini adalah logam. O oksigen bukan logam. So dia adalah ion. That's why kita guna term dia mol unit. Yang terdapat dalam 14.1 gram kalium oksida. Dia minta mol unit, dia bagi gisim. Okay, so disebabkan dia bagi gisim, kita guna formula gisim. Saya tak perlu nak susahkan myself. I dah salin tadi, so I copy paste je. Oops.
Paste. Kita apa lah tukar colour. Nanti korang kata dah bosan dengan warna ni pula. Menyampak juga aku. Okay, black. Use black colour. Okay, so bilangan mol kan you nak cari, tapi DSIM dah ada. So DSIM you adalah 14.1 gram. Okay, DSIM molar. Okay, DSIM molar ini kiralah U ada 2K. So KU adalah 39. 2 darab 39 tambah 16. Okay, letaklah unit gram per mol. Kenapa saya buat that box tu? Sebab saya ada operasi tak settle lagi. So kalau tak settle lagi, saya buat box itu supaya dia memudahkan. So bilangan mol sama dengan 14.1 gram bahagi dengan benda bawah ini. So 2 darab 39 tambah 16. So you akan dapat 94 gram per mol. Betul tak? Betul ke salah? Jangan aku je yang press calculator. You orang tak press, lepas tu kata mengantuk, video bosan. You orang pun kena buat sama-sama tau dengan saya. So you dapat 14.1 gram. Bawah ni 94 gram per mol. Okay, cut gram dengan gram. Selebihnya tu you settlekan lah. So 14.1 bahagi 94. So you dapat 0.15 mol. Dapat ke? Okay, you boleh tanya 0.15 betul, tapi ni mol negative 1. Ingat, kita dalam normal math, lepas dapat nilai kan mol negative 1 ni duduk kat bawah kan. Mana boleh unit kat bawah dengan negatif kalau jawapan akhir. So you kena tukar dia jadi positif. So bawah naik atas. Bawah naik atas, mol negative 1 jadi mol positive 1. Faham? Nak contoh lagi detail macam ni. Kan max you buat kan 3 negatif 2. Tulis dalam bentuk indeks 1/3 kuasa 2. Diubah, betul? Let's say sana you tulis ni 3 negatif 2. Sama juga, dia bawah negatif. So saya bawa naik atas. So dia jadi positif. That case lah. Okay, ni hanya terpakai untuk mol ni. Ramai yang kat sini careless story letak 0.15 per mol negatif 1. Salah. Okay, sebab mol tu kita bawa naik atas. Okay, so jangan kata mol negatif 1. You tulis macam tu memang examiner akan pangkah. Alright. Okay, so kita ada soalan nombor 5 sekarang. Okay, jom kita buat nombor 5. Okay, I ubah colour lah, blue. Okay. Hitungkan isi padu 16 gram gas oksigen pada STP. Okay, 16 gram isi padu. Tapi dia bagi gram. Unit untuk isi padu apa? Decimeter cube. Kan dalam formula tu kita ada decimeter cube kan? Ada gram, ada isi padu. Macam mana cikgu? Tulis dua-dua formula. So formula pertama adalah bilangan mol sama dengan jisim per jisim molar. Okay. Formula kedua adalah bilangan mol sama dengan isi padu over isi padu molar. Isi padu molar. So inilah dua formula tu kan. So you nak guna dua formula ini untuk dapatkan penyelesaian untuk soalan ni. So tengok, ni pun mula dengan bilangan mol, ni pun mula untuk bilangan mol kan. So you boleh combine dua formula ini terus. Okay, nak combine macam mana cikgu? Okay, kan ni bilangan mol kan. Kat this bilangan mol you insert this formula. So dia akan jadi nisbah yang sama lah. Okay, so you akan dapat formula macam ni. Isi padu per dengan isi padu molar, okay, sama dengan jisim per jisim molar. Okay, ni hanya this concept yang you samakan macam ni hanya terpakai jika unit kat depan you sama. Ni pun bilangan mol, ni pun bilangan mol. Dia sama. So bolehlah pakai this concept. Dapat ke? So this is how we do. Okay, so isi padu you nak cari. Isi padu molar you dah ada sebab dia kata STP, betul? So STP dia punya tu adalah 22.4. Okay, so isi padu ni saya tinggal je isi padu. Okay, so isi padu molar saya dah ada 22 complete dan saya dah complete. dm cube per mol. Okay, jisim. Okay, jisim saya adalah 16 gram
Dia kata apa? Oksigen kan. So GC molar oksigen adalah 2 darab 16. Sebab oksigen satu adalah 16. So ada 2. So 32 gram per mol. Dapat. Okay, so sekarang bawa desimeter ni ke another one side. So isi padu ini sebenarnya, okay, cara solve dia kan, okay, dia akan complicated sikit lah. Okay, darab dengan 22.4 decimeter cube mol negative 1. You ada dua cara. Cara pertama you selesaikan yang ni dulu. So you buat 16 bahagi 32. So you dapat 0.5 mol sahaja. Then you bawa benda this side ini naik darab pun boleh, or else you reshuffle dahulu. So you reshuffle, gram dengan gram boleh cancel atas bawah. Okay, and then mol ni ke atas, mol ni kat bawah. Boleh kan? Boleh, boleh cancel. Boleh cancel. Okay. So tak apa, disebabkan you pening, I nampak sangat korang pening. Okay, we jangan guna this method. We selesaikan this one dulu sebab dah lengkap. So 16 gram bahagi 32. So you dapat 0.5 mol lah, sebab mol ni kan saya bawa naik atas kan. Sebab kalau mol sahaja tinggal kat bawah boleh naik atas. So saya ada isi padu per dengan 22.4 decimeter cube per mol sama dengan 0.5 mol. Betul tak? So darab pula yang ini dengan 0.5. So isi padu you adalah sebenarnya 0.5 mol darab 22.4 decimeter cube per mol. So nampak tak, ni mol negative 1, ini mol saja, boleh cancel atas bawah. So isi padu you adalah, jawapan akhir you adalah 0.5 darab 22.4. So you akan dapat 11.2 decimeter cube. So inilah jawapan akhir you untuk this particular question. Okay, so sekarang you tinggal lagi soalan nombor 6 dan 7, betul? Okay, so but one thing that I nak bagi tahu kat sini adalah soalan 6 dan 7 ni working dia akan lagi panjang. So kalau saya buat dalam this video, memang you tak ada mood dah nak tengok, sebab sekarang pun dah 30 minit dah sampai 30 minit saya membebel you dengar. So it's okay lah, no worries. Kita buat ni dalam next video, soalan 6 dan 7. But jangan risau, hari ni Isam saya akan upload ke YouTube. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sesiapa yang perlukan solution bertulis yang saya buat ni, boleh comment down, saya akan letak di bahagian post kat sebelah sana tu. So nanti you boleh tengok and compare your working. Ingat you can copy my working bulat-bulat. You boleh tengok the video, you boleh fahamkan, then you copy. Then you won't stuck in your exam. Kalau you copy my videos bulat-bulat, you yang rugi in your exam. Okay, so that's all from me. Bye bye.